Okey, kisah kali ini memang tak ada dalam buku sejarah, tetapi dia hanyalah sebuah legenda. Korang tahu tak, dulu tanah Melayu pernah diperintah oleh perempuan. Jika korang berasal dari Kelantan, mungkin nama Cik Siti Wan Kembang dan juga Puteri Saadong tidaklah asing pada telinga korang. Tetapi pada korang yang bukan berasal dari negeri tersebut, korang tahu tak siapa diorang tu sebenarnya? Okey, mula-mula aku akan ceritakan tentang Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang merupakan pemerintah wanita yang pertama di negeri Kelantan. Jika tak silap, era pemerintahan dia pada penghujung abad ke-16 hinggalah awal abad ke-17. Dan untuk pengetahuan korang, Cik Siti Wan Kembang tidak pernah berkahwin. Dan dia mempunyai seorang anak angkat yang dipanggil Puteri Saadong. Menurut riwayat Melayu pada waktu tu, sampaikan lambang kijang dikaitkan dengan pemerintahan beliau. Kemudian kita bercerita pula tentang Puteri Saadong. Sebenarnya tentang Puteri Saadong ni pun ada bermacam-macam versi. Okey, untuk versi kali ni aku akan ceritakan yang Puteri Saadong memerintah Kelantan selepas kemangkatan ibu angkatnya, iaitu Cik Siti Wan Kembang. Dan juga ada yang mengatakan yang sebenarnya Puteri Saadong ni pun mempunyai ayah angkat juga. Dan dia mungkin juga memerintah Kelantan selepas kemangkatan ayah angkatnya. Secara peribadilah, aku mungkin ada bias antara Cik Siti Wan Kembang dengan Puteri Saadong. Aku rasa cerita Puteri Saadong ni sebenarnya lebih menarik daripada cerita Cik Siti Wan Kembang tu sendiri. Tak dinafikan, okey, memang pemerintahan Cik Siti Wan Kembang ni lah yang orang kata dia terkenal sebagai pemerintah yang adil dan berwibawa. Dan dia lah yang mencipta nama sebagai pemerintah negeri Kelantan wanita yang pertama. Dan bukan saja di Kelantan, ya, mungkin di Tanah Melayu pada waktu tu. Kemudian apabila Puteri Saadong mengambil tampuk pemerintahan, kisah Puteri Saadong ni pun dikatakan tidak kurang hebat ni juga, sebab dia bukan saja terkenal sebagai seorang yang berani tau, tapi dia juga orang kata seorang pemerintah yang orang kata dia mempunyai harga diri yang tinggi dan bermaruah. Dan tidak mudah tunduk pada ancaman luar, terutamanya pada pemerintahan Siam waktu tu. Dikatakan Puteri Saadong pernah diculik oleh tentera Siam, dan ada beberapa versi yang mengatakan Puteri Saadong dilepaskan kerana pada waktu tu Raja Siam mengalami sakit yang pelik, sakit yang misteri. Kemudian Puteri Saadong menawarkan khidmatnya kepada Raja Siam. Dia kata, "Kalau aku boleh ubatkan kau, adakah kau akan lepaskan aku?" Raja Siam berjanji akan melepaskan Puteri Saadong jika Puteri Saadong dapat mengubati penyakit misteri dia waktu tu. Dan dikatakan Puteri Saadong berjaya mengubati Raja Siam. Dan kerana itulah Raja Siam telah melepaskan Puteri Saadong. Itu adalah versi yang pertama. Ada pula versi kedua yang mengatakan sebenarnya yang Puteri Saadong tu dia sempat bernikah, tapi tak pasti siapa suami dia waktu tu. Dia diculik selepas dia bernikah. Dan dikatakan Raja Siam cuba untuk mempengaruhi Puteri Saadong untuk bernikah dengan dia, walaupun waktu tu dia telah berstatus isteri orang. Okay, dia menolak permintaan Raja Siam. Malah ada versi yang orang kata lebih gelap dan orang kata kurang manis dan kurang sopan lah untuk dibincangkan. Raja Siam cuba buat satu benda yang tak bagus dekat dia, sampai memaksa Puteri Saadong melepaskan orang kata satu, orang panggil tendangan keramat. Actually tendangan keramat ni adalah salah satu bentuk ilmu kebatinan, dan untuk pengetahuan pada waktu dulu orang-orang Melayu memang terkenal dengan ilmu-ilmu kebatinan. Dan dikatakan tak mustahil, mungkin sampai hari ni ada juga orang yang mewarisi ilmu-ilmu kebatinan tau. Cuma antara dia menyelah dengan tak menyelah. Dan selalunya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tertinggi ni selalunya dia bersifat humble dan tidak akan ceritakan kepada semua orang. Dan kisah dia, ada yang kata sewaktu Raja Siam cuba mengenakan kekerasan tu kepada Puteri Saadong, Puteri Saadong telah menendang dada belah kanan Raja Siam, sehingga dikatakan Raja Siam tu macam lumpuh. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya Raja Siam tu dia serta-merta dekat tempat kejadian.
So disebabkan Raja Siam tu dah mat lah, orang kata Puteri Saadong kembali semula ke Kelantan. So sekian itulah kisah ataupun legenda dari negeri Kelantan. Aku harap tak adalah aku dapat komen-komen yang kurang bijak dengan konten-konten aku sebelum ni yang sibuk bertanyakan sejarah. Tolong bezakan legenda dan sejarah. Cerita Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Saadong ni memang tak ada dalam buku sejarah. Dia lebih kepada legenda. Dan tolonglah bijak. Legenda tu bermaksud adalah cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dan apabila cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, sudah pastinya mempunyai versi yang berbeza-beza. Tidak salah jika korang anggap benda ni sebagai bentuk hiburan.